this. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do. Subscribers, berjumpa lagi kita dalam channel Faizal Nurdin Motovlog. So hari ni kita berada dekat event Aveta. Diorang secara rasmi telah melancarkan satu lagi adik dalam keluarga Vanguard, iaitu Vanguard 180. Jadi kita dekat event orang. Jom aku share dengan korang apa bestnya pasal Vanguard 180 ni. Let's go. Alright, so untuk Vanguard 180 ni diorang memperkenalkan secara zahirnya ada dua version lah. Satu version yang biasa, satu version yang Explorer. Tapi yang Explorer ni aku rasa dia menarik lagi lah. Dan bagi pendapat aku sekarang ni, untuk Explorer ni dia lagi berbaloi untuk korang miliki berbanding dengan version biasa ni. Sebab apa? Tambah sikit je duit, korang boleh dapat banyak feature dan aksesori yang menarik dekat motosikal Vanguard 180 ni. Tapi sebelum kita nak cerita pasal dua perbezaan tu, aku nak tunjuk korang apa bestnya motor ni untuk rakyat Malaysia. Jom. Ni motor yang masih hidup, bateri yang masih ada. Okay. Ni meter dia. Meter dia adalah meter TFT 7 inci. Okay. Dan yang paling best sekali dia touchscreen lah. So ni tempat TCS, kau boleh on off. Ni tayar punya TPMS pun dah ada dah kat sini. Motor ni juga dia datang sekali dengan dashcam, front built-in camera. Okay, so is likely like ni lah bentuk dia. Basically aku rasa Vanguard dia dah start this kind of bentuk punya UI lah. Okay, dia dah start lah. Ini bateri pun dah kurang dah. Bateri pun tinggal 5.4 volt dah. Tak boleh nak crank, tak boleh nak apa. Okay, so motor dia adalah keyless. Dan juga kalau macam kau tengok kat sini ada lubang. Ini adalah untuk kunci lah. So function ni, kunci ni untuk apa? Kalau contoh bateri korang weak, korang still boleh lock handle. Sebab selalunya kan motor-motor, tapi motor tu sekarang benda ni dia dah common lah benda ni. Okay, dia ada kunci panjang, boleh lock, boleh unlock, supaya korang boleh unlock handle. Okay, so untuk bahagian tepi, okay, dia ada satu kompartmen yang agak dalam. So korang boleh masuklah tangan korang. Ni dia punya kunci. Okay, dan kunci tu dia boleh diletak dalam ni pun boleh. Dia dah bagi dekat bahagian tepi ni. Ini adalah untuk Type C dan juga Type A. Okay, so korang tak payah risau lah nak charge handphone ke apa ke. Just beli phone holder dah boleh siap dah. Bagi aku, untuk motor-motor sekarang ni, benda-benda semua bukan is a new feature. Ia adalah feature-feature yang biasa, yang memang dah common lah. Kalau tak ada, tu akan jadi masalah lah. Okay, cumanya motor yang ada bateri sekarang ni, ini adalah Vanguard 180 Explorer, di mana didatangkan sekali dengan ni crash bar, dan juga dia datang sekali dengan top box lah. Top box Aveta, ada stiker Aveta ni. So dia datangkan sekali dengan this feature lah. Aku rasa tambah sikit je, dalam beza harga dalam 300-400 je beza. So bagi aku memang sangat berbaloi lah. Dan crash bar dia kau boleh tengok crash bar dia memang fully. Okay, so kau tak payah risau lah. Benda ni memang datang sekali dengan kilang. Alright, and then yang paling best sekali, dia punya bahagian seat bawah. Okay, seat bawah dia ni bagi aku untuk satu helmet muat lah. Tak ada masalah lah kat sini. Dia memang muat satu biji helmet. Dan best sekali, dia punya tangki minyak dia besar, 10.5 liter. Okay, dan ini macam korang tengok, dia ada satu perkataan dekat sini. Malaysia Book of Record, the most motorcycle handover in event 2025. So Vanguard bukan nama kecil. Vanguard ni dah brand dia dah besar lah. Bagi aku dia macam Vanguard 250 yang dah dikecilkan lah CC dia. So apa pendapat korang? Lawa tak lawa? Color biru ni aku rasa ni antara yang paling mantap lah. Dan yang ni color orange. Okay, dan dia punya sistem, dia menggunakan Bosch fuel injection. Dan it's like a normal scooter. Cumanya kali ni Vanguard dia dah membanyakkan variant dan benda ternampak lagi menarik. Pose siap, pose. Pose siap. Hujan tua. Hujan.
Ini adalah harga dia. Ni aku cakap dengan korang tadi lah. Dapat dengan dua barang. Satu 45, 46 liter. So 45 liter ni kalau tanya apa boleh letak? Selalunya helmet dan baju hujan sikit lah. Helmet tak boleh yang helmet pelik-pelik lah. Kalau helmet korang ada spoiler lah ada. Tapi helmet full face aku rasa sebiji je. Tapi helmet full face tak ada helmet full face yang adventure. Kalau adventure tak muat. Ni facility ni memang basic lah. Memang apa je korang boleh letak. Tak banyak barang lah korang boleh letak. Tapi senang lah. Tapi dia dah ada bawah seat dah ada storage. Kat sini pun ada storage. So it's okay lah. Ni harga dia 9698. Ini nombor cantik ni. Boleh ni boleh try ni. Inilah dia Vanguard 180 yang telah selamat dilancarkan pada hari ini. Cuma itulah harga dia memang sangat menarik. Banyak-banyak dah skuter sekarang ni yang dah start bawah 10,000. So apa pendapat korang? A new Vanguard. Mantap tak mantap? Alright, sekarang ni kita berada dekat di hadapan Dewan. Hadapan Dewan lah. Pentas utama. Pihak Aveta hari ni pun memberitahu ada bawa satu Vanguard Limited Edition iaitu 250 SE. Tapi SE ni Limited Edition. So bagi aku dia Special Edition Limited Edition Vanguard 250 SE LE. Kenapa dia berbeza? Lah yang ini dia memang keluarkan 888 unit sahaja. 880 unit sahaja. So memang tak banyak lah. Alright, so apa yang premiumnya pasal Vanguard 250 LE SE LE ni? Yang pertama sekali adalah dia punya design. Macam korang tengok design dia dekat sini. Ini dia dah dua tone yang berbeza lah. Yang ini bukan frame Ni still dia punya cover set. Tapi color dia yang berbeza. Kalau kata lepas ni korang nampak atas jalan raya, color yang macam ni hanya dia sahajalah yang pakai. Pertama adalah color. Kedua adalah decal. Decal dia yang inilah. Dia ada tulis kat sini Limited Edition. Ni logo Aveta lah. Limited Edition. Dia punya handlebar. Handlebar dia dah pakai handlebar yang bentuk yang macam ni. Ini selalu kalau geng-geng skuter tahulah apa handlebar macam ni. Bukan yang biasa-biasa lah. Ini yang luar biasa punya. Dia punya animation, alamak yang ni pun bateri tak ada lah. Dia kata animation yang dekat dalam dia punya skrin ni dah berbeza daripada yang biasa. Dia punya tempat pemijat kaki footrest ni dia adalah jenis alloy. Okay, ni adalah jenis alloy. Alright, so guys, apa pendapat korang tentang dua motosikal yang baru kita lancarkan? Yang Aveta baru lancarkan ni. Yang pertamanya adalah Vanguard 180 dan satu lagi adalah Vanguard 250 Special Edition Limited Edition by Aveta. So yang ini harga dia tadi adalah aku 17,000 something. Okay, yang ini adalah 9,000 lah. Okay, so apa pendapat korang? Korang rasa yang mana? Bagi aku untuk Vanguard 180 ni berbaloi beli yang jenis Explorer. Dan yang ini depends on korang. Aku nak korang komen apa yang korang rasa. Patut ke rakyat Malaysia beli yang jenis apa Special Edition Limited Edition ni? Dah lah Special Edition Limited Edition lagi. So apa pendapat korang tentang launching Aveta kali ni? Adalah berbaloi ataupun tidak berbaloi? Cuba korang komen dekat bawah. Tapi yang bagi aku, yang ini Explorer ni berbaloi. Sebab apa? Dah datang sekali dengan crash bar, datang sekali dengan dia punya top box. So benda mudah. Jadi guys, macam mana? Okay, on tak on? Itulah dia a new motorcycle daripada pihak Aveta. Aku zoom out sikit. Aku zoom out sikit. Alright, so itulah dia guys, dua motosikal yang selamat dilancarkan oleh pihak Aveta. So jumpa korang for the next vlog. Bye bye, peace yo, assalamualaikum, ciao.